Tapi lah telak. Seorang pelajar MRSM dihenjut berkali-kali, dihayun tali pinggang, dianiaya rakan asrama. Penyanyi dan juga rapper atau dikenali sebagai Caprice telah memuat naik sebuah video mengejutkan memaparkan tindakan melampau sekumpulan pelajar menganiaya seorang penghuni asrama tanpa belas kasihan. Kejadian ini dilaporkan berlaku di sebuah maktab rendah Sains Mara di Pulau Pinang. Dalam rakaman tersebut, seorang dari mereka menghempur pelajar berbaju merah di atas katil selain menghantam tubuhnya secara berulang kali dan seorang lagi sempat menghantam tali pinggan beberapa kali. Namun, video berkenaan sudah sampai ke pengetahuan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki selaku pengerusi Mara dan pihaknya sudah pun memulakan siasatan lanjut dan tindakan tegas akan diambil sekiranya benar pelajar yang terlibat ini merupakan penuntut di MRSM. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi tadi saya menerima mesej yang ditularkan dalam salah sebuah laman sosial berkenaan dengan insiden buli yang dikatakan berlaku di salah sebuah MRSM. Saya telah pun mengarahkan pihak pengurusan Mara dan bahagian pendidikan menengah untuk melakukan siasatan segera, dan hasil daripada siasatan tersebut baru saja saya menerima laporan penuh bahawa memang benar peristiwa buli itu berlaku di salah sebuah MRSM di sebelah utara tanah air, dan saya telah mengarahkan supaya suatu siasatan terperinci dilakukan, dan dalam proses siasatan ini pelajar-pelajar yang terbabit mestilah digantung terlebih dahulu agar pertama tidak mengganggu proses siasatan. Yang kedua, memberikan mesej yang jelas bahawa kita tidak boleh berkompromi dalam isu terbabit. Kalau didapati bahawa perkara ini memang benar-benar berlaku dan bersalah, kita di peringkat Mara dan MRSM tidak akan sesekali berkompromi dan tindakan tegas akan diambil. Saya ingin mengingatkan kepada semua pelajar-pelajar yang ada di MRSM maupun di mana-mana institusi pendidikan Mara. Saya telah tegaskan beberapa kali prinsip you touch, you go. Kita tidak boleh kompromikan sebarang bentuk buli ataupun sebarang budaya buli dalam apa juga bentuk, sama ada fizikal maupun mental, untuk berlaku di mana-mana institusi pendidikan Mara. Mara adalah medan untuk kita melahirkan pemimpin. Mana mungkin kita nak melahirkan pemimpin yang dangkal akal budinya dan tercemar adab dan perilaku akhlak. Ingatlah, you touch, you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.